melalui website www.mycampusradio.com. So, kalau tadi kita dah tanya Jason, sekarang ni kita nak tanya pelakon dia pula. Macam bila melakonkan watak live person ni kan Sangeeta, ditulis pun oleh orang yang sama. So, how does it feel? Macam rama-rama in my stomach. Banyak sangat. Then first time I baca synopsis dia, like I said lah, I memang terharu. And then bila I balik and buat research, first time I buat watak yang sebenar. And then I mean of course I pernah tengok banyak movie. Bila diorang buat watak sebenar tu, memang I tengok diorang, cara diorang bawa watak tu dari segi pakaian ke, dari segi makeup, dari segi rambut, semua like memang betul-betul macam watak sebenar. So memang itu yang I nak buat lah, you know. Jadi saya like memang berusaha kuat lah. Memang I said to myself, kalau I do it first time watak sebenar, I have to do it the best lah. So banyak research I buat, but still I rasa untuk bawa watak Cikgu Cheryl tu, yang siapa yang was my shoulder was the students lah. Because first day I masuk, I memang takut lah. Because for me, watak sebenar kalau I berlakon dengan pelakon lain, okay, kan? Masa kita buat rehearsal semua, kita boleh adjust lah kan. Tapi ini budak yang sebenar. So I takut lah kalau diorang ni terima I ke tak. Because Cikgu Cheryl tu memang idola diorang tau. Like Cikgu Cheryl ni macam everything untuk diorang, you know. So I rasa kalau boleh tak I step in into her shoes, and then diorang ni boleh terima I ke tak. So first day I pergi, I pun jalan macam like, you know, silently I masuk. I tengok dari belakang lah. I tengok macam diorang takut-takut, intai dari pintu. Yelah. So because I pernah tengok video diorang buat chorus speaking competition tu, I tak pun terfikir diorang ni tak boleh cakap bahasa Inggeris, because confident diorang tu memang like wow, you know. So I know budak-budak ni memang confident lah. So I nak face dengan budak-budak yang ada confidence ni, I takut lah pada masa tu. Tapi first day rehearsal kan, within like I rasa 20 minit je, 20 minit ke like, you know, half an hour kan, kita orang macam dah kawan already. Diorang, and then satu lagi I rasa pada masa tu diorang rindu Cikgu Cheryl kot. So bila dia tengok I, sebab masa tu I dah almost dah masuk watak Cikgu Cheryl tu. Rambut I dah macam Cikgu Cheryl. Lepas tu I cubalah kan. So diorang pula yang ajar I. Cikgu Cheryl kalau dia marah dia cakap macam mana, kalau dia gembira dia cakap macam mana. Nak bagi you betul-betul jadi Cikgu Cheryl tu. Ya. Baju kurung pun diorang ajar I tahu macam mana nak lipat tu. Berapa lipatan pun dia ajar I. Okay, diorang betul terkenal lah Cikgu Cheryl ni kan. Okay, so macam kalau nak hayati watak ni, you banyak spend time dengan Cheryl tak? Ke you dengan budak-budak tu je? Sebenarnya tak. I jumpa Cheryl sebelum syuting tu, I jumpa dia sekali. Masa syuting tu, I jumpa dia sekali lagi. Tapi kesemuanya dengan students tu lah. Diorang yang ajar everything. Diorang yang tolong I. So masa rehearsal tu, I rasa Eric is the director of the film. So kita bagi tanggungjawab kepada budak-budak ni. Kita bagi tahu, okay, sekarang Cik Sangeeta ni dia baru. Dia baru. Ya. Okay. So siapa yang kenal Cikgu Cheryl lebih lama? Dan dia orang pun, saya. So okay, apa kata you orang pula jadi cikgu, kan? You orang kena ajar Cik Sangeeta macam mana Cikgu Cheryl yang sebenarnya. Kalau bila dia sedih macam mana, bila dia nangis macam mana. Bila dia nangis dia tak nak orang nampak. Ingat tak? And then I think the real icebreaker dekat sana is peel banana. Ada dalam trailer. Tengok. Dalam trailer pun ada kan. Tapi sebenarnya itulah yang bila diorang kena denda ke apa, diorang kena perform peel banana. So itu sebenarnya tak ada dalam skrip. Tapi disebabkan bila benda ni diketengahkan, semua orang macam so happy. So kita masukkan benda tu dalam filem. And then also I think secara kebetulan Cikgu Cheryl yang sebenar dengan I ni memang ada persamaan sikit-sikit lah. Because ada sekali tu I bawa buku, I selalu baca buku. Cikgu Cheryl pun memang dia suka baca buku lah. So I bawa buku, you know, Ellen DeGeneres tu.
And then tiba-tiba Zidan dia cakap dengan I, Cikgu Syarul baca buku ni lah. And then dia bagi I buku ni, dia kata. Ya ke? So adalah like banyak persamaan macam tu. Masa kita orang shooting kita realise lah, you know. So sweetnya budak-budak tu. Sweet. Okay, so sebelum tu korang kena stay dengan Zati dulu sebab nanti kita akan tanya lagi banyak soalan dekat Jason dan juga Cikgu Syarul kita hari ni. So stay tune dengan Zati, okay? Hari di My Campus Radio, jom berbual bersama. Kalau nak dengar interview ni secara live sambil-sambil drive tu korang boleh download dulu apps kami dekat Google Store dan juga Apple Store. Cari je My Campus Radio. So sekarang ni Zati nak tanya Jason sebab kita orang duk berborak pasal student-student ni kan. Okay, sekarang Zati difahamkan student yang berlakon dalam filem ni yang real. Okay, so yes. Okay. Tapi tak semua student masuk dalam tu. Student yang real tak masuk dalam tu sebab ada macam background issue. So kenapa? Boleh explain sikit tak pasal benda ni? Dia saya boleh cakap lebih kurang 90% student yang dalam choral speaking tu memang real, diorang sendiri. Ada student yang dah keluar daripada sekolah. Dan ada seorang student ni nama dia Mashita, sepatutnya ada dalam filem ni tapi 2 hari sebelum shoot dia kemalangan. Dan dia tak boleh shoot filem ni. So watak-watak yang lain pula ada setengah, ada 3 watak sampingan. Watak Kemboja, Alia dan Kemboja, okey. Ingat Kemboja. Ya, Iqbal. Diorang ni dah diubah nama dan diubah sedikit karakter diorang supaya sebab budak-budak ni semua masih ada di sekolah. Dan kita tak nak identiti sebenar mereka dikenali lah. Tak nak, sebab kita takut mungkin ada orang akan mengejek ataupun ada orang akan mengata atau orang akan itu cerita engkau sebab kita tak tahu apa kesan psikologi yang akan datang pada mereka. Walaupun mereka sudah tahu cerita diorang akan diterapkan dalam filem. Dan seorang lagi tu memang meninggal. So orangnya dah tak ada. So ada scene tu. Ya, so jadi kita ambil pelajar daripada sekolah tu kawan-kawan dia untuk mainkan watak tu. So memang dia jadi buat jadilah lakonan budak-budak ni semua bagi saya bukan lakonan. Sebab benda ni baru berlaku pada mereka dan semuanya macam masih lagi fresh. So emosi yang diorang bagi, reaksi yang diorang bagi, semuanya jujur. Terpulang kepada kita filmmaker macam mana kita nak dapatkan input itu daripada mereka. Tapi apa yang kita rasa, apa yang kita diorang bagi pada kita, walaupun kita belakang kamera masa tu kita buat penggambaran, kita pun dah macam mana tisu kan? Bukan untuk touch up, untuk EP dengan director nak menggelap air mata kan. Dan saya tak malu mengatakan benda-benda yang macam ni. Tapi sebab hampir setiap hari benda ni berlaku kan. Masa kita buat penggambaran, kita dekat belakang dah cut kan. So dia walaupun mengalir air mata, dia bukan air mata yang depressing. Kadang-kadang kita tengok suatu filem, kita rasa macam aduh, kenapalah dia jadi macam ni, kenapa dia tak macam ni kan. Tapi yang ini kita akan rasa positif di penghujungnya sebab ada sesuatu yang berlaku dan akan ada harapan untuk masa depan. Dia sesuatu yang positif, sesuatu yang uplifting. So bila kita tengok filem ni, hidup kita keluar macam lega. Dia bukan lega, dia mungkin bersenyum-senyum. Yelah, dia macam setengah filem kalau nangis-nangis, lepas tu habis macam aduh apa jadi sebenarnya ni. Dia sebenarnya macam inspiration lah. Dia memang dia akan change a person yang pergi tengok filem ni untuk jadi orang yang lebih baik. Okay, so nanti kena tengok. Walaupun anda sudah baik, tapi boleh lagi lebih baik. So kita kena tengok, okay. Siapa nak tengok drama
Production.